Halo everyone, saya Lajuku. Yeah, welcome to my YouTube channel saya. Yes, so kita hari ini akan sambung kerja khusus tahun 2025 lah. Okay, ini dia lah kita punya part yang ketiga. So, sampai part 3 sini, kita akan sampai lampiran C. So, kalau you belum tengok part yang before punya, so sila tengok balik dulu, baru you sambung di sini lah. Okay? Yang part tu kita sudah buat yang maklumat akaun belum terima, maklumat akaun belum bayar, maklumat bank, maklumat inventory awal dengan maklumat barang niaga lah. Okay, so untuk part ini akan panjang sikit kerana kita akan buat lampiran C. Lampiran C ni ialah urus niaga. Yang betul-betul you buat story sendiri. Okay, you buat itu apa cerita sendiri. Kerana dalam ini ialah apa yang berlaku dalam bulan Jun di sini. So banyak di sini kita akan letak idea sendiri lah. So semua sini akan semua murid tak sama. Okay? So ada yang sama punya saya akan bagi tahu. Tak sama punya saya akan letak yang warna merah punya lah. So kalau you buat lampiran C, kena buat sekali dengan lampiran D juga. So you nak buka dua-dua muka surat ini. Lampiran C dengan lampiran D. So untuk lampiran C, ini yang dekat muka surat 10. Untuk lampiran D ini dekat muka surat 25. Okey, saya bagi tahu dulu apa itu kad inventory di lampiran D. Kad inventory ialah apa yang inventory sudah kurang atau bertambah, kita kena tulis dalam sini. Itu kad inventory. So dalam lampiran C ialah urus niaga yang berlaku dalam bulan ini kan. So semasa kita beli barang niaga dengan jual barang niaga, okay, akan menyebabkan barang-barang kad inventory di sini. So kita kena dua-dua buat masa yang sama. Okay, buat masa yang sama. Okay. So di sini kita tengok lampiran C yang pertama dulu. Okay. So lampiran C di sini kita boleh nampak yang Jun 1 dia cakap pekongsi A. So di sini pekongsi A, you tulis yang nama pekongsi A kamu ataupun nama sendiri. Okay? Normally semua murid pekongsi A kena tulis nama sendiri lah. So you ikut balik yang profile, you tulis punya nama pekongsi A. Saya punya Alice. So saya tulis Alice. Ini ialah pekongsi A memberi pinjaman kepada pekongsian 6,000. Ini semua orang sama. Ini yang dalam soalan sudah bagi tahu punya. Okay, so semua murid di jawapan ini ialah pekongsi A yang tulis sendiri punya. Okay, dokumen ini kita suruh dia memo. Okay, memo. Okay ah. So sini buku tunai BT ini ialah buku tunai. You tak mau tulis dulu pun tak apa. Nanti saya belakang pun akan ajar punya apa itu buku BT. So yang kena tulis ialah memo dengan pekongsi A punya nama. Okay, so ini yang macam ini saja. So untuk yang tarikh yang ketiga ada beli barang niaga secara kredit. Maksud you beli barang dengan you punya pembekal P tapi you belum bayar lagi. So pembekal P yang ini you boleh ikut balik yang apa you tulis di sini. Page muka surat 9. Okay, you ikut balik pembekal P di part 2 you sudah tulis nama itu apa. Okay, saya punya Pui. Okay, saya tulis juga di sini Pui. Okay. So di sini juga nanti dia akan nak minta you isi yang barang ini. So you beli barang dengan Pui ialah pokok hiasan dengan gambar berpinggai dua barang ini. So kuantiti di sini sangat penting ha. Okay. Di sini you boleh letak apa-apa kuantiti pun boleh. Okay, tapi pastikan cukup. Kerana nanti you beli, you nak jual balik. So kalau you jual tak cukup, nanti you jadi hutang ataupun jadi rugi. So di sini saya suggest lebih sikit, banyak sikit kuantiti. So saya letak 50 dengan 100. So harga kos seunit di sini ikut balik yang atas sini, maklumat barang niaga. Ini harga belian dia. So saya punya harga pokok hiasan 30 dengan gambar berpingkai RM10. So sama juga tulis di sini 30 10. Nanti you akan cari jumlah dia. You darab saja. Kuantiti darab dengan harga kos seunit. So jadi dia jumlah. And then jumlah akan tambah dua sekali. Jadi jumlah yang barang niaga you beli. Ini amount dia. Okay, tambah dua ini. So, ini dokumen dia adalah invoice asal. Okay, ingat. Kalau you beli barang niaga dengan pembekal belum bayar lagi, ini kita akan tulis invoice. Then, kita ialah pembeli. So, pembeli akan dapat invoice yang asal punya. Tapi,
Cikgu tak ada suruh you buat asal ataupun you nak tulis asal kesalahan tak payah. So, you juga boleh hanya tulis invoice saja juga pun boleh. Okay? Yang mesti nak tulis ialah invoice. Asal kesalinan, you boleh tanya cikgu sekolah nak tulis ke tak nak. Okay? So, sini saya ajarlah. Kalau you tak faham, saya ajar. Asal untuk pembeli. Okay, so sekarang kita beli, so kita ialah pembeli. Okay, so di sini, you akan letak barang, akan isi kad inventory pokok hiasan sudah. So, before you isi yang tarik ketiga ini, you tengok balik atas sini dulu ah. Tengok ah. Tadi kita dalam part 2 ada ajarkan maklumat inventory awal. So, di sini, semua barang niaga atau kuantiti di sini sudah bagi dalam soalan punya. So, di sini juga kita akan tulis 2025 Jun 1. And then dokumen you tulis memo. Ini pokok hiasan kita ada 65, nampak tak? So juga di sini you bagi tulis 65. Ini ialah bawah daripada bulan lepas punya. You masih tinggal 65 untuk pokok hiasan barangan ini. So harga kos juga tulis dalam atas ini, harga belian punya. Ataupun kos ini. Okay, dua-dua sama je. Okay, so darab jadi jumlah dia berapa. So oleh itu, semua barang di sini pun juga nak letak dalam kad inventory masing-masing. So dalam kad inventory gambar berpinggai sama juga ada 30 kan? So 30 di sini bagi dia berapa, harga kos dia berapa, ikut balik semua di sini. And then darab jadi jumlah dia. Sama juga yang dokumen yang produk yang ketiga kad inventory kayu pelet masih ada 113 unit and then cost seunit 20. Itu letak saja and then cari jumlah dia. Salin di sini semua. Salin semua di sini. Lagi yang terakhir ialah kayu berbahagi ruang. Dia masih tinggal 136. Okey? Harga seunit 100 jadi jumlah dia 13,600. So semua salin. Semua juga memo Jun 1. Ikut balik di sini. Okey? So selepas you siapkan baki awal inventory untuk setiap kad inventory di sini, baru you tengok balik yang tadi kita buat punya tarik yang ketiga di ni. You beli barang niaga pokok hiasan dengan gambar berbingkai kan? So you tengok balik kat inventory pokok hiasan di sini yang kedua. Okay, row yang kedua. Sini you tulis tarik dia 3. Lagi you tulis ini ialah invoice. Okay, dokumen dia invoice. Okay, so ini dokumen tulis untuk yang letak di sini lah, pindah di sini invoice. And then kita belian. Maksudnya kita beli. So beli dia ialah masuk. Kan? You beli barang and then you punya barang akan masuk ke dalam perniagaan kita. So kita akan masuk 50 di sini. So bakinya berapa? You guna yang baki yang atas sini tambah dengan yang masuk punya. So ingat, semasa masuk akan bertambah, semasa keluar akan berkurang. Ingat saja. So kita tambah, jadi pokok hiasan saya jadi baki 115,000. Okay? So semua orang tak sama kerana tadi saya sudah cakap kuantiti yang set sendiri, suka hati sendiri. So saya set 50 akan tambah 50. Kalau you set 60 tambah 60. So jadi semua harga kos di sini sama. Ingat semua sama. Ikut balik yang harga kos. Ingat kat inventory mesti rekod yang harga seunit sama punya. Sama dengan kos you set punya. Okay. So darab jadi dia punya jumlah 3,450. Ini yang saya punya. Okay, you ikut balik yang you punya. Lagi kita ada beli gambar berpinggai di sini. So gambar berpinggai juga yang kedua di row 2 di sini tulis tarik 3 invoice. Saya beli 100 kan? So tulis 100 masuk sini and then tambah dengan bagi yang Jun 1 punya. So jadi 130. And then harga saya juga RM10. So semua kena tulis RM10 di sini. Harga semua akan tulis yang harga kos. Okay. So jadi darab jadi kita punya jawapan jumlah 13 ya di 1,300. So yang ini senang. So you buat satu and then buat kat inventory. Buat satu buat kat inventory. Maksudnya you macam ini you boleh siapkan dua-dua nanti dalam masa yang sama. Okay. So ini yang ketiga, yang tarik ketiga lah. So kita boleh tengok next. Next di sini kita ada dia ada suruh dia membayar sewa kedai. Berapa you boleh set sendiri menggunakan cek untuk tempoh 3 bulan. Okay, actually di sini, you boleh tanya cikgu sekolah. Boleh set sendiri ke nak ikut yang bagi awal punya? Okay, apa maksud ikut bagi awal punya? So, dalam soalan di sini, bagi awal dia ada deposit sewa. Yang ini 2 bulan. So, 2 bulan ini 3,000 dia jumlah.
So maksudnya bagi dengan 2 bulan, so akan jadi 1,500 sebulan. Faham tak? So, kalau macam ini, you boleh ikut konsep ini. Maksudnya, 1 bulan sewa dia 1,500 kan? So, sekarang dia sudah bayar 3 bulan. So, maksudnya 1,500 akan darab 3 bulan. Jadi, berapa you nak bayar? 4,500. So, jawapan saya cari macam ini. So, cikgu sekolah dia cakap, you boleh letak apa-apa maupun boleh. You letak saja. Tapi saya ingatlah ini logik lah. Okay, saya guna yang apa calculation ini untuk cari sewa kita untuk 3 bulan. So, jadi 4,500. So, yang ini kita bayar dengan cek. Kita boleh tulis keratan cek. Ini yang tulis ini saja. Kat inventory dah ada efek. Kerana ini bukan beli barang ataupun bukan berkaitan dengan barang. So, kita tak payah tulis apa-apa dalam kad inventory. Okay, so siap. Kita tengok yang next. Ini jualan tunai dan charge perkhidmatan masangan di bank kan. Ini betul-betul berkaitan dengan kita punya barangan. So, di sini dia ada sudah bagi tahu 3 barang you jual. Pokok hiasan, kayu belet dengan kayu pembagi rang. So, semua kuantiti di sini you kena hati-hati ya. Macam pokok hiasan, saya letak kuantiti 20. Kerana kita nak ikut balik, tadi masih tinggal berapa? Masih tinggal 115 kan? So, di sini saya jangan letak terlalu banyak. Nanti you nak jual lagi, you tak cukup. So, kita mesti guna logik. Okay, jual yang jangan lebihi yang you tinggal punya unit. So, saya jual 20 lah. Okay, 20. So, dalam kad inventory akan keluar. Ini kita suruh dia bill tunai. Kerana kita sudah bayar. Mereka sudah bayar dengan kita. Kepada kita. So, kita sudah dapat duit. So, sini kita akan tulis bill tunai. Okay. So, jadi keluar 20. Ya. So, jadi keluar 20. Bakinya tolak 115 unit. Tolak 20 unit. So, jadi baki dia 95. Tolak, ingat lah. So, keluar ialah tolak. Masuk kena tambah. So, darab yang harga kos kita jadi jumlah dia. Sama dengan kayu belet, saya jual 50. Kerana kayu belet saya ada banyak. So, saya jual ada 100 lebih. Tengok tak? So, sekarang kita keluar. Tengok kat inventory yang ketiga, kayu belet. Bil tunai juga keluar 50. So, tolak 50 jadi bakinya 63. Darab yang harga kos kita RM20 jadi jumlah dia. Senang. Okey. Lagi. Kayu pembagi rang. Juga saya jual banyak. Kerana ini saya untung banyak kan. Saya punya kos 100. Yang harga dijual saya 200. Semua ikut balik harga dijual. Harga yang dijual, you ikut balik yang atas sini ya. Yang you buat sendiri punya. Ini. Ini, harga jual. Ikut sini. Jangan letak belian punya, harga belian, harga jual. Ini ialah jualan. So, ikut balik harga jualan. So, tadi 50, 50, 200 kan? Tengok balik sini, saya letak 50, 50, 200. Ikut balik yang apa you set punya. Okay? So, sini akan keluar 40, jadi tolak baginya 96, taraf 100. Ini harga kos, sama-sama harga kos. Walaupun dia punya harga jualan tulis di sini, kita dalam kad inventory mesti tulis harga kos. Ini cara yang untuk record kad inventory. Mesti tulis harga kos. So, jadi kita punya jumlah. Okay. So, di sini kita campur 3 barang ini. Harga barang 3 jumlah ini. Jadi, jumlah dia 11,500. So, bawah sini nampak tak? Dia ada perkhidmatan pemasangan. So, ini, you tak payah duli dia. You ignore saja. Di sini dia sudah bagi tahu you ada perkhidmatan pemasangan berapa yang you charge dengan belangan. Yang ini dia sudah bagi. So you tak payah record dalam mana-mana nanti. Okay? Tapi nanti dalam buku catatan pertama sana kita akan tulis. Nanti saya akan ajar lah. So ini you just ignore saja. You just ignore. You just tak payah duli dia. Okay, so kita boleh sambung. Ini yang page 11. So, kita masih jualan lagi. Jual barang. Tapi sini dia kasih pokok hiasan, gambar berpinggai dengan kayu belek. So, kuantiti dia saya letak inilah. Pastikan you punya kuantiti setiap barang niaga ini cukup. Cukup. So, di sini yang tarik keempat. Pokok hiasan saya lagi jual 20 lah. So, masih tinggal 75. Tadi sudah tinggal 95 kan? Tolak 20 jadi 75. Okey, harga ikut harga kos dan dapat jumlah dia. Okey, senang.
Sama sama dengan gambar berpinggai kat inventory you letak kalau you letak 50, letak 50 lah. Jadi tolak tapak bakinya 80 darab RM10 jadi jumlah dia. Kayu bele saya letak 10 saja kerana saya takut nanti tak cukup. Tengok tak? Saya jual 10 sekarang masih tinggal 53 saja. So darab 20 jadi jumlah dia. So cari dia punya jumlah di sini berapa? Okay, harga sini ingat rekod yang harga jualan harga jualan yang atas you sudah set punya. Okey, siapkan ini. Kita boleh sambung. Yang kelima, tarik. Sini dia tulis, menjelaskan sepenuhnya baki hutang bulan lepas kepada pembekal P. Ialah saya punya je Pui. Okey, you ikut balik pembekal P you siapa tu. Sebanyak 4,500 dengan cek. Dia cakap, okey, you nak menjelaskan hutang sepenuh. Maksudnya semua bulan lepas. So, berapa you hutang pembekal P, kita akan tunjuk di sini. Akaun belum bayar di sini. Okey, tengok balik. Maklumat akaun belum bayar. Pui saya tulis 4,500 kan. So, kita akan jelaskan semua. So, maksudnya 4,500 akan semua di sini. You ikut balik atas. Berapa you kasih pembekal P. You set for pembekal P. Okay, so sama juga ini apa dokumen dia akan tulis resit rasmi lah ataupun keratan cek pun boleh. Dua-dua pilih satu saja, jangan tulis dua-dua. Okay, so sini tak akan efek kita punya kan inventory, so kita boleh teruskan. So yang keenam, you menerima berapa daripada pelanggan T untuk menjelaskan sebahagian hutang bulan Mei. Sebahagian. So you tengok balik yang maklumat tambahan ABT ini, pelanggan T, you sini you set harga berapa? Saya set 3,000 kan? So di sini saya tak boleh tulis semua 3,000 kerana sini dia sudah mention, dia menjelaskan sebahagian saja. So maksudnya saya punya 3,000, so amount di sini saya mesti isi yang kurang daripada 3,000. So saya tulis 2,000 lah. And then nama pelanggan T saya Tom. Ini kita suruh dia receipt rasmi salinan. Kerana kita ialah penjual. Kita tak patut dengan mereka. Salinan. Tadi kita bayar, kita ialah pembeli. So kita akan tulis asal. Okay? So ini senang saja. Pun tak ada efek kita punya card inventory. So seterusnya kita boleh sambung muka surat 12. Di sini dia ada satu dokumen yang you buat sendiri. Okay, kita tengok dulu yang tarik yang 9 ini. Dia cakap belian kredit barang niaga daripada pembekal Q. Q ialah kita punya pembekal Q nama tu you sudah ada di sini maklumat ABB. Saya punya Kwan. And then, okay, harga dia 3,000. Tapi sekarang tak ada guna ini dulu Kita yang tengok apa nama pembekal Q awak. So di sini saya tulis pembekal Q kerana kita beri barang niaga dengan dia tapi belum bayar lagi secara kredit. So sekarang kita nak isi dokumen, semua orang ingat sekarang kita ialah pembeli. So sini kena tulis asal. Pembeli ialah asal. And then dia sini you tulis apa-apa nombor dokumen. Ini dia punya dokumen punya code. Apa-apa pun boleh. So kalau you nak logic, depan you boleh tulis INV. INV maksudnya invoice. And then saya tulis 59. Tapi you boleh suka hati you tulis apa-apa nombor pun boleh. Okay, kerana yang dokumen ni ialah dihantar daripada pembekal Q punya. Okay, so dalam tengah di sini, you boleh tulis perniagaan Q ataupun kedai Q ataupun Kwan Enterprise pun boleh. Ini nama perniagaan Kwan Q punya kedai. So bawah sini kita akan tulis alamat mereka. Alamat. Okay, you pun boleh set sendirilah. Okay, nanti tarikh semua orang sama lah. Ikut sini. Jun 9. And then kepada ini you tulis nama perkongsian sendiri. Sendiri. Kerana yang kita dapat dokumen ini dihantar daripada pembekal Q. Okay, dihantar daripada pembekal Q. So di sini perkongsian kita nama kami lagi yang dia punya alamat. Semua ini boleh dapat dalam you punya profil perniagaan. Ikut balik profil perniagaan. Okay, sini. Apa yang you tulis di sini? Alamat. Bukan. Ini. Alamat, nama perniagaan. Semua ikut balik je. Okay, ikut balik je. So, di sini kita akan sambungkan. Apa you beli? Kayu belek dengan kayu pembagi. Saya suggest lah
Beli banyak sikit. Nanti you boleh jual banyak. Dapat untung. You boleh set sendiri actually. So di sini saya beli 50-50. Harga di sini kita letak yang harga cost kerana sekarang kita beli. So kita tengok kat inventory kayu pelet. Kita akan masuk 50. Ini ialah invoice. Okay, invoice. Tarik yang 9. And then masuk kena tambah. So tadi saya tinggal masih 53 saja. So lagi beli 50 jadi kita bakinya 103 unit. And then tarap dengan kita punya harga cost jadi jumlah dia. Okay, semua ikut balik you punya amount di sini. Okay, lagi juga akan rekod kayu membagi rang kat inventory di sini. Saya juga beli 5,000, so masuk 5,000, tak tambah tak jadi bagi ni, and then darab dengan harga cost jadi jumlah dia. Okay, so kita tengok di sini, ringgit Malaysia ini ialah tulis jumlah you berapa. Saya bilang 6,000 kan? So saya tulis 6,000 sahaja. Mesti tulis sahaja di belakang. Kenapa? Kerana kalau you tulis sahaja, orang lain tak payah sambung tulis kan? Ini ialah untuk mengelakkan orang yang nak buat banyak. Tulis belakang jadi banyak. 6,500 macam itu. Kalau saya tulis sahaja, kita akan blockkan. Dia tak akan sambung tulis. So ini ialah kenapa kita kena tulis sahaja. Dalam cek, kita punya cek ataupun di sini. Okay? So syarat di sini. Okay, syarat di sini. Okay, kita ada diskaun tunai. Ini pun juga you boleh set sendiri diskaun tunai itu. Macam 3 hari 10%, okay, 10 hari 5%. Ini ialah apa? Jun punya. You boleh set apa-apa you suka. Okay, ini diskaun tunai. Semua orang tak sama. And then bawah di sini, you boleh sign. Sign, I ajar how to sign. You boleh, okay, macam ini. Penerima ialah kita. Kita sekarang sedang beli kan? Kita ya pembeli. So, kita akan dapat dokumen ini. Ini penerima. So, di sini, penerima, saya tulis WEE kerana nama saya WEE. And then you tukar itu apa? Jenis perkataan. You tukar yang tulisan kursif punya. So, macam ini boleh jadi sangat macam tanda tangan lah. Okay, ini untuk senang untuk key in dalam komputer nanti. You boleh buat macam tu. Pengurus ialah pembekal Q. So, saya tulis Kuan. Kuan. And then tulis jadi tulisan kursif. Okay, yang ini ialah tarikh 9. Oke, so kita boleh sambung muka surat 13. Oke, dia cakap pulangan belian barang niaga kepada pembekal Q. Nampak tak? Tadi kita beli dengan dia, sekarang kita akan pulangkan balik. Kerana something rosak ke apa, saya tak tahu. Tapi dia, nah, you tulis pulangan. So, tulis balik you punya Q punya nama. Nah, lagi di sini, you pulang kayu pelet. Tadi you beli 5 bulu kan? Sekarang you pulangkan satu balik. Kerana rosak ke, salah warna ataupun salah size ke, ataupun salah apa-apa pun boleh. Okay, so saya tulis kuantiti 2. 2, set sendiri. So kalau you tulis 2, okay, semua ini sama lah. Harga kos, jumlah dia dapat, okay berapa. Ini nota kredit lah. Kalau pulangan ialah nota kredit. So kita boleh tengok balik kat inventory kayu pelet di sini, 10. Nota kredit. So kita pulangkan kepada mereka, maksudnya kita akan keluar kita punya barang. Keluar 2. Kalau you set 2, kalau 3 you tulis 3. And then tolak. Okay, bagi tolak keluar jadi sekarang masih tinggal 101 darab harga dapat jumlah. Senang saja. Okay, ingat pulang so maksudnya keluar you punya barang niaga. So barang niaga unit dia akan tulis kat keluar sini. Siap, kita boleh sambung yang 10 yang bawah ni. Dia tulis menerima maklumat daripada pihak bank berkaitan pindahan kredit daripada pelanggan S. Ini pelanggan S ialah kita punya pelanggan kita, customer S kita. So, nama itu you ikut balik yang S apa you tulis yang atas tadi, maklumat APT. So, saya punya ialah Sabi. Okay, Sabi. So, sini saya letak 3,700. How come? How come ini amount How come ini amount dapat? Okay, kerana dia jaga menjelaskan hutang sebelumnya. So di atas sini, kita boleh nampak akaun belum terima maklumat kita. Saya letak 3,700. So di sini semua ini 3,700. So sama juga kita akan letak di sini 3,700.
Ikut balik atas, apa you tulis, apa amount you letak di atas maklumat akaun belum terima, S. Sangat senang. Lagi, ini kita suruh dokumen dia makluman kredit. Kerana kita dapat dalam daripada pihak bank. And then kita dapat duit ini, kita suruh dia maklumat kredit, makluman kredit. So di sini nampak tak? Dia pun ada bagi tahu lah makluman kredit. Makluman kredit maksudnya you punya bank dapat duit. Okay? So di sini kita akan tulis bank, nama bank sendiri. Ikut balik profile. Okay? You set you punya nama bank apa tu. Ikut profile di sana, atas sana. Lagi, kepada ialah kita punya perniagaan, nama kita. Okay, nama perniagaan kita. Saya punya V, berkongsi V. You ikut balik. And then nombor account juga. Dalam profile sudah tulis punya. You ikut balik saja profile sana. Okay, ikut balik profile sini. Semua ada di sini. Nombor account, nombor bank, semua di sini. Okay, profile. Lagi, you nak tulis tarikh. Tarikh semua orang sama lah. 10 Jun. Ini butil dia. Pindahan kredit. Dia sudah bagi tahu. Pindahan kredit daripada pelanggan Sabi. 7,000. 3,700. Sama juga tulis dalam bahasa Melayu. 3,700 sahaja. Lagi dia punya sign. Ini public bank. Saya punya public bank. Saya sign public. Okay. Senang. So, kat inventory tak ada efek. So, di sini kita boleh nampak, okay, dia ada jualan tunai di bank kan. Okay, jualan tunai di bank kan. So, maksudnya, you jual barang dengan mereka, and then you dapat duit lah. So, di sini, okay, jual berapa you boleh letak suka hati you. Okay, so kalau saya letak semua 10, so dalam pokok hiasan inventory kita akan dapat 10 keluar. Ini 11. 10 keluar. And then dolar baki. And then darab jadi jumlah. Sama dengan gambar berpinggai. Keluar 10. Okay, dapat baki jumlah. Okay, so ini bill tunai. Remember dokumen tulis bill tunai. Okay, lagi juga kayu pelet 11. Bill tunai keluar 10. Semua 10 senang untuk isi lah kat inventory. So you tolak jadi baki. Darab jadi jumlah. Siap. Okay. Next. 12. Lagi jual lagi. Tapi jual barang yang tak sama. Pokok hiasan sama, gambar berbingkai sama, tapi kayu berbagi rang. So, you tengok balik pokok hiasan tadi. Pokok hiasan you masih tinggal berapa? Saya masih tinggal 65, nampak tak? So, saya pun juga jual 10 saja. Jangan lebih daripada 65. Nanti you tak cukup. Okay, saya jual 10. Jadi lagi tinggal 55. Darab, jarab, jadi jumlah. Sama dengan you punya gambar berpinggai, you tengok masih tinggal 70. Okey, saya boleh jual lagi banyak sikit. 20. Jadi 50. Darab 10. Jadi jumlah. So, kayu berpinggai saya tadi ada beli kan. So, jadi saya masih ada banyak. Tengok tak? Nampak tak? 100 banyak. So, saya jual banyak lagi. 30 keluar. Okey, tolak dah jadi baki. And then darab cost. Jadi jumlah dia. Semua ikut balik. Okey, you keluar berapa you set sendiri. Okay. So yang 12. Sini tengok baik-baik ya. Ambilan tunai di bank. Ini semua orang sama. Tapi dia ada ambil lagi 4 unit pokok hiasan. 4 unit berapa? You boleh tengok you punya harga berapa. Saya punya harga 30 kos saya. 30. You tengok sini, tengok sini. Kat inventory sini, pokok hiasan saya 30 harga. So you darab 4 kan? 4 darab 30. So dia ambil yang berharga nilai itu pokok hiasan 120. So you tulis sini. You darab 4 darab you punya harga, tengok berapa di sini. You tulis. Okay? So yang ini ialah ambil daripada berkongsi B Adeline saya. Berkongsi B ialah Adeline saya punya. Okay, you tengok you punya B siapa tu. Okay? So di sini saya punya Adeline. Okay, so ambil di 4 unit. So di sini kat inventory pokok hiasan juga nak tulis memo 12. Nampak tak? And then dia ambil maksudnya dia keluar 4 unit. So jadi 55 saja tadi tinggal tolak 4 unit jadi 51 saja. Sekarang masih tinggal 51. Darab jadi jumlah. Okey, senang. Next. Oh, ini sudah muka surat 15. Sangat cepatnya 15 sudah. So lagi jualan tunai. Jualan tunai ini bill tunai and then pokok hiasan saya jual 10, kayu pelet saya jual 10. So ikut harga jualan. Harga jualan sini. Okay, so pokok hiasan keluar 10 lagi. Bill tunai. Masih tinggal 41. Darab jadi jumlah. So sama juga kayu pelet kat inventory. Okay, 13. Bill tunai keluar 10. Tinggal 81. Darab jadi jumlah. Okay,
Ini repeat dan repeat saja. Hanya itu kuantiti sudah beza. So you nak record beza punya. Okay. So yang di sini 13 memasuk tunai perniagaan RM900. Maksudnya sekarang you ada tunai. You nak masukkan tunai ke dalam bank kamu. So di sini you boleh nampak tak? Saya tulis jualan tunai. Maksudnya jualan tunai ialah jual barang. You dapat tunai. You belum lagi masukkan bank. So di sini, okay, saya ada cash 1,000. So di sini saya masukkan cash. Jangan lebih 1,000 daripada yang tarikh yang ke-13 ini. Kalau you lebih tak, maksudnya tak logik lah. You tak cukup tunai. So di sini saya letak kurang sikit 900. Saya masih tinggal 100 di perniagaan. So you ingat logik ini. Okay. So dalam bawah ini dokumen dia public bank. Okay, saya punya bank public bank. And then 900 jumlah saya masuk ke dalam bank. Okay, tarikh sama orang sama 13 Jun 2025. Masuk, you jangan letak midnight ya. Midnight kayak kita punya ATM tak buka punya bank tak buka. Okay, kita letak yang pagi atau petang pun boleh. Masa pagi ataupun petang. Okay, 14 ialah 2 o'clock. Okay, petang 2 o'clock. And then ini adalah tempat dia. Tempat saya ke dekat Kuala Lumpur ke, Kepong ke, Kedah ke, Sarawak, Sabah ke, you boleh letak tempat. Yang maksudnya you punya bank punya branch di mana tempat dia. And then sama juga nombor account you boleh tulis. Tapi yang sini saya senang sendiri. Saya tulis 9 kat 100. Kerana 100 ringgit 9 keping maksudnya jadi 900. So you ikut balik you berapa you letak and then semua ini you kena tulis bye-bye lah. And then semua campur akan jadi you jumlah you masuk tunai punya amount dia. So ini kita suruh dia slip transaksi perbankan elektronik lah. Ini sudah bagi tahu dalam soalan. Okay. Okay. So di sini jualan kredit barangan kepada Tom. Lagi jual lagi kepada pelanggan T. Saya punya T Tom. So saya tulis Tom. So 20 ini, 20 ini, 20 ini, kuantiti 30, 30. So dalam pokok hiasan kita tengok sini 14 bil tunai keluar 20. Okey, tolak. Masih tinggal 21 saja. Okey, jadi jumlah gambar berpinggai 14 bil tunai keluar 20 jadi bakinya 30. Okey, semua ini dapat RM10. Sorry, harga kos 10 jadi jumlah lagi kad inventory yang kayu balik. Ini 14 bil tunai keluar saya keluar 30 ikut balik sini keluar 30 tolak jadi 51 jumlah dia berapa. Lagi kad inventory yang keempat kayu pembagi rang saya jual 30 so saya keluar 30 jadi dia masih tinggal 86 taraf jadi jumlah. Okey, senang. Okey, senang. Okey. So lagi yang kelima 15. Tarikh yang ke-15. Di sini. Belian kredit barang niaga daripada pembekal Pui. Okey, Pui di sini. Saya punya pembekal P ya, Pui. So saya beli. So saya masih tinggal sikit saja untuk kad inventory saya punya gambar berpinggai. Saya masih tinggal 30 unit saja. Lagi pokok hiasan saya masih tinggal 21. So sekarang saya boleh beli banyak sikit. Saya beli 100. Nampak tak? 100. So 100 ditulis masuk 100 di sini. Ini invoice. Beli barang niaga secara kredit. Ini invoice. So tambah jadi baginya sudah meningkat kepada 121. Tambah aja. Darab jadi jumlah. Sama juga dalam gambar berpinggai di sini, you tambah 100 lah. Saya beri 100. So sekarang meningkat kepada 130. Darab jumlah. Senang. Okay. So kita sudah buat sampai muka surat 16. So tak apa, saya sambungkan. Saya sambung. Buat 16 dulu. Saya satu video cakap semua urus niaga di sini. Sangat senang actually. So kita boleh tengok muka surat 17. Sekarang saya ada banyak kuantiti untuk jual barang saya. So saya semua jual 30, 30, 20, 20 kuantiti. So kalau jual you keluar berapa pokok hiasan. Ini 16 bil tunai. Keluar 30. Tinggal berapa jadi jumlah. Gambar berpinggai juga. Okay. Kalau you sudah tahu, you boleh skip Okay. Jangan tengah-tengah saya apa jual-jual bla 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 bla. Okay. Saya pun ikut balik yang apa saya buat saja. So you ikut balik you buat sendiri punya kuantiti. So keluar 30 jadi 100. Okay. Lagi kayu pelik. 16 bil tunai jual 20 jadi 31. Okay. Hati-hati. Sekarang sini kayu pelik saya sudah tinggal 31 saja. Okay. Lagi.
Kayu pembagi ruang 16. Tarik 16, bil tunai 20. Lagi meninggal, meninggal. Masih tinggal 66. Okey, jadi harga dia, jumlah dia berapa? Okey, senang. So, 17. Lagi, jual lagi. Dia jual berapa, you boleh letak sendiri. Okey, 20, 20, 10, 10. So, saya semua tolak, keluar. Okey, 17, 10 keluar. Tinggal berapa? Kayu belek, okey, saya jual juga 10, tinggal berapa? Tinggal 21 saja tengok. Lagi saya jual 20, jadi tinggal berapa? 20, jadi tinggal berapa? Okey. Okey, saya tak akan ulang lagi lah. Semua ikut balik yang jual keluar. Okey. So lagi 18. Oh no. Lagi jual. Okey, tak apa. Pokok hiasan jual 20, 20, 10. Okey, saya punya. So 18 bil tunai juga keluar 20, tinggal berapa? Jumlah dia berapa? Gambar berpinggai. 80 jual 20 keluar, lagi tinggal berapa jumlah dia. Lagi kayu pembagi rang jangan salah tulis So you tengok kat inventory yang keempat. 18 bil tunai keluar 10. Okey, tinggal 46 jadi jumlah berapa? Siap. So sekarang kita boleh sambung 18 di sini. So sekarang di sini, you bayar utility. Dia cakap menggunakan perbankan dalam talian. Maksudnya guna bank bayarlah. Dua daripada tiga bil barang berikut. So maksudnya sekarang utility you tulis berapa you bayar. Saya tulis 600. Okay? Suka hati you. You letak 500 pun boleh, 1000 pun boleh. Yang logic lah. Okay? Sini you akan pilih dua tulis. Sekarang saya pilih elektrik dengan air. So 500 untuk elektrik, air dengan 100. Campur dapat jumlah di sini. So kalau you letak 1000 di sini, so you boleh tulis 400, 600 macam itu pun boleh. Tapi kalau you pilih telefon internet boleh tak? Pun boleh. Tapi yang pilih mana-mana dua saja. So saya pilih dua ini. Ini kita suruh dia voucher pembayaran. Okay? Ini tak akan berkaitan tentang kita punya apa? Kat inventory lah. Okay, ini ialah kadar bayaran utility. So you ingatlah pilih dua saja. So yang kedua dulu, you beli barang. Ada beli kayu belek dengan kayu pembagi rang. Saya beli 100 lah, kasih dia banyak sikit. Nanti saya tak cukup jual nanti. So saya masuk invoice 100, tarik yang 20, jadi saya sudah meningkat kepada 121 jumlah dia. Lagi juga kayu pembagi rang. Saya pun masuk 100. So saya sudah meningkat sampai 146. Jadi jumlah dia berapa? Senang. Okey, sekarang dia cakap menjelaskan sebahagian hutang kepada pembekal Q di sini. Q. So tadi you nak menjelaskan sebahagian hutang. Tadi you ada beli barang dengan pembekal Q kan? Nampak tak? Tapi bukan hanya di sini kan? Dia lagi ada beli barang niaga dengan dia. Dalam tarikh saya tengok balik saya dalam tarikh ini pun juga 9. Berapa? Sini 6,000. Okey. Sini 12,000. So sekarang dia cakap sebahagian. So you jangan lebih. Jangan lebih. Tengok you sudah beli berapa dengan dia. You jangan lebih. So saya sekarang sini saya menjelaskan 5,000 dengan cek. 5,000 dengan cek. Okey, actually, kalau you tak letak banyak pun bagus punya. Maksudnya, you punya tunai masih tinggal dalam perniagaan kamu, masih banyak. Okay, so make sure cukup you punya bank ataupun you punya tunai dalam bank. Tunai di bank cukup. Okay, ini kita suruh dia keratan cek ataupun receipt rasmi pun boleh. Apa-apa dua-dua pun boleh. Okay, dokumen dia. Siap, kita boleh sambung. Jualan tunai. Oke, saya jual 20. Dua barang ini saya jual banyak sikit. Tadi sudah saya masuk 100 kan. So, saya sudah ada banyak kuantiti untuk dua barang ini. So, ini jual, keluar. Oke, kayak inventory, pokok hiasan, keluar 10. Untuk 21. View tunai, tinggal 31. Lagi. 21 jual keluar 20 tinggal 40. Ini saya jual 50 untuk kayu inventory 3 dengan 4. So 50 keluar tinggal berapa? Untuk kayu pembagi rang saya keluar 50 tinggal ni berapa? Tolak. Okey. Siap, kita sambung. Jual lagi. So, kita jual. Tapi sekarang sini jalan jual kepada pelanggan S. You ikut balik pelanggan S siapa tu. Ini invoice. So, jual keluar juga 30, 30. So, saya keluar sini 30. Tarik ini 22. Invoice. Tinggal berapa?
Kayu belet juga saya jual 30. Invoice berapa tinggal dia? Betul tak? 71 tolak 30. Okey, betul. 41. Sama juga. Pokok hiasan dengan gambar berpinggai. Tapi saya jual 20 saja. So, sini saya tulis 20 tolak. Jadi lagi cari jumlah. Sama juga di sini. 20 tolak. Tinggal masih 11. Tengok tak? Saya sudah menghabiskan pokok hiasan sudah. Okey, tak apa. Nanti dalam tarikh yang 24 akan beli. So, yang patih. Okey. So, di sini kita sambungkan. Yang 23 tarik. Okey, ini muka surat 20 sudah. Okay. So, dia cakap pulangan. Tadi Sabi ni saya pulangan S saya. Pulangan berapa unit? Saya tulis satu unit lah. Dua unit pun boleh, tiga unit pun, lima unit pun boleh. Apa suka hati you. Saya letak satu unit. Pokok hiasan dia pulangkan. Maksudnya saya jual dia tadi dalam tarikh 22. Dan sekarang dia pulangkan balik. So, pokok hiasan ni pulangkan balik satu. Okay. Ikut balik sini you set punya. Harga tulis harga jualan. Harga jualan. Tadi you jual dia berapa harga jualan seunit. So, dia akan pulang balik 50. Okay, ini ialah nota kredit. So, kita tengok pokok hiasan dulu. So, dalam pokok hiasan, kita tulis 23 nota kredit. And then, sini ialah masuk. Kerana saya jual dia keluar. Tapi sekarang dia pulang balik. So, saya akan dapat balik. Masuk. So, masuk satu. So, kuantiti baki tinggal 12. Tadi 11 tambah satu jadi 12. Tengok berapa you tinggal yang invoice ini. And then tambah ni, pulangan jualan. And then darab, jadi dia saya punya jumlah jumlah harga dia pokok hiasan berapa. Okay. 23 masih jual lagi. Tengok, jual 10 10 10. Kerana saya sudah mau habis. Tengok pokok hiasan saya lagi jual 10. Tengok lagi tinggal 2 saja. Bil tunai. Okay. Jangan bagi dia kosong Masih tinggal at least 2 3. Okay, jangan bagi tahu kosong. Ataupun cikgu cakap boleh, you ikut. Kalau cikgu tak cakap, you pastikan jangan kosong. Okay. Lagi. Saya 10 semua. Keluar 10. Ini 23. Keluar 10. So masih tinggal 10. Kayu belet saya pun juga jual 10. Masih tinggal 31. Membagi rang saya jual 10. Masih tinggal 56. Okey? So, selepas ini kita akan buat yang muka surat 21. Finally kita beli barangnya dengan pui. Okey, kita beli 100. Kasih dia kau-kau banyak. Okey, 100. So, dalam kad inventory satu pokok hiasan masuk lagi 100. Yes, kita lagi ada barang boleh jual. Tinggal banyak. Sekarang sudah sampai 102 unit. Tarap jadi jumlah. Sama juga gambar berbingkai saya beli 100. So, di sini juga masuk 100 jadi 110. Tarap jadi jumlah dia. Senang. Okey, ini kira invoice So yang seterusnya tunai di bank kan. Saya sekarang masuk tunai. Tadi saya ada jualan tunai 3.300. Lagi saya pun ada jual barang di tarikh 21. Saya ada jual dapat 14.100 ringgit di sini. So sekarang you masuk tunai, you jangan lebih. Lebih. Saya masuk 13.000 lah. Oke, ini logic 13.000. Oke, lagi sini kita akan tulis kita punya bank, saya punya paper bank, and then nombor account di sini you punya apa tu? Lagi nama tulis pekongsi you punya, lagi tempat ni mana saya punya kepung, lagi dia berapa harga dia. Oke, and then tarikh dia sama dengan 24. Ini kita suruh dia slip bank. Masuk juga sama juga masuk duit ke dalam bank saja. Sama ikut balik you punya maklumat sendiri Lagi kita tengok muka surat 22. So sini jual lagi. Sekarang saya punya harga pokok hiasan dengan gambar berpinggai ada banyak. So saya jual banyak. So saya keluar sini 50 bil tunai tinggal masih 52. Wah, sangat cepat. Piung, turun. Drop itu kuantiti dia. So lagi saya keluar 50 masih tinggal 60. Sini kayu belet dengan kayu burang pembagi rang saya jual 10 saja. Kerana saya nak pastikan jangan lebih. So saya jual 10. Masih tinggal 21 untuk kayu belet saya. Lagi jual 10 masih tinggal 46 untuk kayu pembagi rang saya. Okey, bil tunai. Okey, di sini 25 tarik. Okey, semua orang sama saja. Tapi saya nak ajar how to do this tarik 25 yang itu maklumat debit daripada pihak bank. Maklumat debit maksudnya you punya bank duit keluar. Okey, ini maklumat akan diterima daripada pihak bank lah. So,
keluar kerana pembayaran ansuran pinjaman bank serta faedah atas pinjaman. So sekarang di sini dia ada jadual untuk you kira ansuran pinjaman dengan faedah atas pinjaman bulanan. So yang ni kita nak refer mana? Kita nak refer yang atas soalan ini. Actually, atas soalan, you ada pinjaman bank bagi awal. Nampak tak? Tapi yang ini 4300 ialah you masih tinggal, you hutang bank berapa? Actually, yang pinjaman asal, you pinjam di dalam pada tarikh Jun 1 2024. Maksudnya tahun lepas. And then you pinjam punya amount yang asal ataupun pinjaman pokok ini ialah 54,000. Faham tak? 54,000. Yang sini ialah sudah lepas 1 tahun, you sudah jelaskan sebahagian pinjaman bank. So masih tinggal ini. Ini ialah yang masih you tinggal punya. You hutang punya. You masih hutang berapa kepada bank. So di sini kita nak kira actually you sudah pinjam berapa tahun. Tengok bila you pinjam. Jun 1 2024 sampai 31 Mei 2029. Berapa tahun semua murid? Berapa tahun? 24 sampai 25 satu tahun, 25 sampai 26 satu tahun, 26 sampai 27 satu tahun, 27 sampai 28 satu tahun, 28 sampai 29. 5 tahun di sini. So maksudnya you pinjam 45,000 tapi you pinjam 5 tahun. So berapa nak bayar untuk sebulan? Tengok. Kita tengok balik di sini. Apa yang saya buat di sini? Tengok. Saya pinjam 54,000. Saya bahagikan dengan 5 tahun. Tapi kita nak tahu sekarang kita buat kerja khusus ini ialah pas 1 bulan punya. So kita nak find out 1 bulan berapa. Bukan 1 tahun nak bayar berapa. Saya sekarang pinjam 5 tahun kan. Maksudnya 5 tahun ada berapa bulan? So kita kena tarap 12 tu. Jadi 5 tahun maksudnya 60 bulan. So kita bagi dengan 60 bulan. Jadi kita akan bayar sebulan 900 untuk pinjaman ini. 900. Ini ialah cara untuk mencari ansuran pinjaman. Faham tak? Okey. Lagi, you nak cari faedah atas pinjaman juga. Tapi untuk sebulan saja. So sama juga. You guna yang berapa you pinjam. You darab percentage yang dia bagi. 13 yang dia bagi punya. Semua orang murid tengok sini. Yang dia bagi punya dalam soalan. Nampak tak? 3%. Tapi untuk setahun 3%. So 3%. Kalau you darab 3% saja. Yang itu ialah faedah untuk setahun. Bukan sebulan. So kita kena lagi bagi dengan 12 bulan. Jadi sebulan kita akan bayar faedah pinjaman 135. Yang ini ialah dia punya cara untuk mendapat ansuran pinjaman dengan faedah atas pinjaman. Siap ini. Ini tak tentang dengan kad inventory. So kita boleh sambung muka surat 23. Lagi sikit saja, lagi sikit saja. So sekarang lagi jual lagi. So saya keluar berapa and then tolak dalam kad inventory mereka. 26 tolak 10 keluar. 26 tolak 10 keluar. 30 tolak keluar. 30 tolak keluar. Ikut balik. So saya masih tinggal berapa? Saya tengok dulu. Saya punya kayu belen masih tinggal 11. Tak apa. Tengok yang tarik ke 26. Menerima cek daripada Belangan Sabi untuk menjelaskan sebahagian invoice. Sini dia ada kasih tahu tarikh yang menjelaskan punya. So 22, nampak tak? 22 dekat muka surat sini. Sabi. You tengok balik 22. Ini muka surat 19. Saya beli dengan dia 9,100. 9,100. So di sini kita jelaskan sebahagian saja. So saya letak 5,000 lah. Logik sebahagian, bukan semua. So letak apa-apa. Nama S kamu pelangan S. So di sini dia ada membayar gaji. So gaji ada dua. Satu untuk pekongsi punya, satu untuk pekerja punya. So sebahagian. Tengok, dia bukan jelaskan semua gaji untuk pekongsi. Dia hanya sebahagian. Bagi setiap pekongsi. So you tengok berapa you punya gaji pekongsi bulanan. And then you bayar sebahagian.
So you tengok balik profile tadi. Profile you punya profile. Okay, berapa you punya gaji berkongsi di sini? Eh, mana? Ah? Sini. Ikatan Perjanjian Berkongsi. You ada mesti ada buat punya dalam W sini. Saya punya 3.200. Okey, saya punya 3.200 dengan gaji berkongsi B 3.000. So, saya nak buat sebahagian saja. So, saya dua-dua kasih 2.000 setiap berkongsi. So, maksudnya dua berkongsi punya gaji saya pun jelaskan 2.000. Masih tinggal lagi berapa belum bayar? Nanti kira sendiri. So ingat, okay, ini saya punya gaji berkongsi. You ikut balik you punya. Tapi jangan jelaskan semua sepenuhnya. Tapi untuk gaji pekerja, semua orang sama. Dia tak ada cakap sebahagian saja. Dia cakap you bayar gaji semua. So ikut balik berapa gaji. Tapi semua orang sama lah. 10.400. Ini kita suruh dia voucher pembayaran. Untuk kamu faham, saya tunjuk lagi sekali ya. Okay, tengok. Bukan sini. Tak apalah. I tahu you semua boleh faham. Kalau tak faham, you boleh komen bawah video ini. Okay, you boleh komen. So, kita sudah sampai yang last one. Muka surat 24. Pada hari ini, you ada 15 potongan harga. Berikan semua produk. Jualan tunai di bengkel. Sama juga. You tulis berapa you jual. And then jumlah dia berapa. Tapi yang special, ialah dia punya discount. So, saya sekarang jumlah dia saya jual 3.300. Saya darab 5% discount, dapat berapa discount, and then tolak jadi jumlah saya sudah jual berapa. So ini yang saya punya harga. You ikut balik berapa. So di sini saya punya yang last one saya jual 10. So untuk kat inventory gambar berbingkai saya masih tinggal 20. Dapat jumlah dia. Untuk pokok hiasan saya jual 10 jadi saya masih tinggal 12 lah, masih ada lagi. Jumlah dia berapa. So untuk kayu pelet, wah saya jual 10. Jadi lagi tinggal satu saja. Satu pun boleh. So saya ini ialah kayu pelet punya jumlah. Lagi kayu pembahagian ruang saya jual 10 tadi. So jadi 26 lagi. And then jumlah dia sini. Siap. Semua urus niaga. Lampiran C dengan lampiran D. Cut inventory. Senang kan? Okay. So selepas you siap, you boleh juga siapkan lampiran E. Actually lampiran E sangat senang punya. Hanya tengok macam ini saja. Tengok semua murid di sini. Tengok. You tulis pokok hiasan tadi you masih tinggal berapa. Di sini saya masih tinggal 12. So you letak 12. Harga kos berapa? You tulis harga kos. And then jadi jumlah 360. Maksudnya semua tiga ini you salin saja tiga di sini. So sama juga pokok gambar berbingkai. Tiga tulis. Sama juga kayu pelet. Masih tinggal satu kan? Satu, 20, and then 20. Lagi yang terakhir ialah kayu pembahagi ruang. Masih berapa? So, kalau selepas you tulis, you campurkan di empat barang ini punya jumlah, jadi ini jumlah. Ini ialah kita punya inventory akhir nanti. You boleh siapkan di sini. Ini ialah inventory akhir kita. Campur semua jumlah dia. Oke, macam ini sudah siap lampiran E. So, satu video saya tolong semua murid di sini siapkan lampiran C, D, dan E. Oke, so kalau you juga sudah sampai sini, sila boleh komen bagi tahu saya. You sudah siap lagi. You minta subscribe YouTube channel saya dengan TikTok saya lah. Oke, so sudah sangat letih. Hari ini video sampai sini. See you in the next video. Bye bye.